Halo, Assalamualaikum guys. Bertemu lagi dalam Madlabs yang terbaru. So, macam mana Ramadan korang setakat ni? Hopefully korang dapat isikan masa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tarawih, tadarus Quran, banyak berzikir semua. Alright, so enjoy, like and share sehingga kita bertemu lagi. Take care, bye. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Cik adik tahu tak kenapa saya suka makan kurma di bulan Ramadan? Kurma mencintaimu. Malu siut. Alah, aku saja je nak try pick up line bulan Ramadan, tak tahu pula tak jadi. Lain kali kau tanyalah cik adik suka kebab. Sebab tengok cik adik merupakan kebab giaan saya. Hello, siapa ditaliak? Leman. Leman dari mana, Leman? Buah telonde. Buah telonde tu kat mana, Leman? Sebelah batang berjuntai. Okey, Leman nak lagu apa? Azan maghrib please. Alah, comelnya dia tidur sekali pandang macam Iqbal Ikea. Leman, daripada kau minta azan maghrib, Leman, baik kau minta lagu daripada Azan Rafish. Bunyi beduk maksudnya dah nak buka puasa dah. Nawaitu raf'al hadas. Sekarang telah masuk waktu pendidikan jasmani bagi sekolah kebahasaan mentakab. Makcik Beda saya dengar cerita Makcik Beda benci betul dengan tikus. Kenapa? Sebab ex-boyfriend Cik Beda dulu tikus 23 tahun berkawan. Lala dia kahwin dengan semut api janda. Nama dia Zul Arikus. Muka dia macam jiran saya lah. Kerja dekat bahagian kaunter tapi tak pernah nak buka kaunter. Sampai orang tunggu berjam-jam. Inilah dia Zul Arikus. Nenek dah salah tikus ni, saya Alip si tikus. Jumpa kat kelab malam. Wow, makcik bom dia. Dari Cik Beda bom dia baik, Cik Beda beli cheese bomb. Cheese bom tu apa benda? Hai, dah pernah makan cheese bomb? Hat ni pas sembok pining mai. Ni kalau dapat makan dengan aiskrim ni nok. Sedapnya. Weh anjing, kau yang habiskan cheese bom aku ya? Mana ada? Kenapa abang ambil cheese bomb baby pian? Dia dah pesan dengan saya. Dia tak nak minum susu, dia nak minum cheese bomb. Alah, nanti abang order lagi banyak-banyak dekat IG Mama G Food. Ya, anda masih bersama saya lagi, DJ anda, DJ JJJJ, Jejaka Jambu Zaman Jekarang. Kita ada soalan datangnya dari Yati iPhone 10. Dia kata, mak saya suruh basuh ikan, boleh tak kalau saya hantar dekat Dobi? Orang tua, nak duduk kat sebelah ni boleh? Apa? Kalau kau nak duduk sini boleh, tapi senyap-senyap je. Soalan kedua datangnya dari Ina Waisuku. Dia kata, kenapa mak saya minta cerai, bapak saya terus pergi kedai? Sebab mak kau nak serai, bukannya cerai. Mak kau tu lidah pendek, bapak kau tu lidah cabang. Siapa nama cik adik? Mel lah keluar dengan cik abang. Jom kita layan lagu, kenapa kau ajak aku tengok wayang sedangkan kau beli tiket bas? Hey, what's your problem anjing? Kan dah bagi tahu tadi duduk diam-diam. Alah, dia ni dah lah tua-tua main TikTok. Suara fake, lepas tu dahi luas 1 ekar. Syarul Rizki Fata Morgana. Weh orang tua, apa pengajaran yang kita dapat dalam cerita ni? Kerana pulut santan binasa. Mana nak cari cendur pulut teringin pula? Kau telah roblok hatiku sayang. Kau kena gaut ke? Kepala otak kau mana ada? Dah tu kenapa kau terpekik terlolong? Aku baru dapat awet hari tu pergi beli barang kat Tesco. Dapat gores dah menang awet ni. Mak ai panjangnya nama dia. Siti Markona di Laila Delimawati. Awak nama awak panjang sangat lah. Boleh tak kalau saya panggil sayang je? Halo, cute lah awak ni. Jali, rambut you kuning mesti kena empuk telur. Oh Allah, awak ada darah campuran ke? Mana you tahu ai cimak? Sayang apa ni, tak baik mencarut. Bukanlah mak Cina, bapa mama. Hantu janganlah main baling batu. Mana ada aku baling batu, aku tengah menyorok bawah katil. Kenapa ni sayang? Zali, kita terpaksa gunting hubungan kita. My mama mau menantu yang pandai cakap Mandarin. Tapi tu semua boleh belajar kan? Okay, you follow IG Fasih Mandarin. Diorang ada cikgu-cikgu Melayu yang graduate dari University Beijing. Diorang pun berbatutan. Berita terkini, harga minyak naik lift. Memandangkan semua dah ada kat sini, izinkan Ricky untuk terus gelap. Terus terang, kalau terus gelap tu terowong. Waalaikumsalam, masuk Madi. Baiklah, Ricky sengaja panggil Inspektor Madi Kusiruda biar dia settle semua ni. Sebenarnya, masa Ricky hilang hari tu, Ricky dah membunuh. Lepas bunuh, Ricky tanam dekat kebun Pak Akub selup tepi. Oh, mayat. Ini kes berat, kau boleh kena hukuman susu gantung. Aku tahu. Aku rela ke tali gantung daripada tali percintaan kita diganggu orang yang ketiga. Tapi masalahnya dia yang ganggu aku dulu. Dia laki bini kot sebab aku tengok anak dia ada kat dalam air sedang terapung-rapung. Lepas tu, kejap. Apa benda yang terapung? Yang terapung-rapung tu jentik-jentik yang aku bunuh tu nyamuk.
Gurau sikit pun tak boleh. Weh, baby pian, tadi aku dengan papa pergi tengok wayang cerita misteri Delilah saja tak nak bawa kau sebab kepala kau kan besar takut lindung orang belakang. Weh anjing, aku tak kisah kau tak bawa aku pergi wayang, tapi kenapa sabun aku penuh dengan bulu-bulu kau? Aku tengok kau sekarang semakin jahat lah anjing. Semua ex aku tinggalkan aku sebab diorang cakap aku terlalu baik. Aku jadilah jahat. Tapi kalau Zul Arifin baik ke jahat, perempuan semua suka dia. Cuba Ricky tiru suara dia. Inspektor, mana isteri saya? Nurse, Ya, doktor. tadi awak cakap katil nombor 13, Nazak. Saya tengok elok je dia makan estem. Nama dia Nazak, doktor. Bukan dia tengah nazak. Di tangan saya ada dua berita. Berita baik dan berita buruk. Berita baik, isteri saya sedang hamil 3 bulan. Doktor jangan nak bergurau sangat, nanti makan penampau nanti. Yelah. Berita buruknya dalam otak Ricky ada ketumbuhan. Ketumbuhan? Sebenarnya bukan ketumbuhan. Ketum borhan. Borhan tanam ketum kat otak dia. Weh anjing, tengok ni. Asap mata kena peluk dengan beruang. Tengok ni atuk ada masak breakfast koko keras steam limau dengan susu masam. Woi. Inilah budak-budak sekarang turun pocingki bukannya nak ajak kita. Sudahlah tu main game. Ricky, kau berak-berakkan. Kebetulan tadi atuk lalu kedai 711. Beli selotik boleh tampar kat butut kau tu. Melampau kacang. Dengar sini. Mulai daripada sekarang atuk tak mau tengok kau pegang sebarang gadget. Atuk akan rampas. Awak? Alah apa ni sama-sama Melayu kan? Alah, baru nak tengok ikut-ikut. Rampas semua. Badanku belalak dua. Muka dah lah tak kena nyanyi lagu Hakim. Mana dia cucu-cucu atuk? Hai, sebut cucu-cucu mengidam cucu udang pula. Siapa nak ikut atuk pergi pantai? Mana tahu kita jumpa jodoh orang Kelantan? Tak nak. Nope, thank you. Atuk pergi tukar baju lah, nak ludahkan deraka pula. Apa pandang-pandang? Atuk, saya nak masuk dalam, nak tukar panty liner. Alah, bukan selalu kita luang masa bersama. Tengok burung apa tu, burung apa tu, burung apa tu, burung apa tu, burung murai. Dah seminggu Ricky hilang, abang dah pesan jangan kejar postman. Dia kejar postman tu sampai Kedah agaknya. Hei adik, cantik rambut. Uncle ada nampak anjing gala putih tak? Aduh, adik lambat sikit lah. Tadi tu anjing ada lalu tau. Dia ke warna putih kan anjing tu? Bukan, itu anjing color coklat. Bukan color putih, tapi dia keluar keputihan. Saya nak hidangkan untuk Ricky pula. Ya Allah, rindunya bang kat dia. Dia paling suka gulai biawak ni. Bak kata Black Panther, tiba masanya kita cari teman pengganti. Okey, jom kita cari pengganti Ricky. Jangan beli ikan emas, Hari tu kau cakap nak beli jambang, pergilah beli. Jambang tu bukan binatang. Abang pilih anjing lagi susah dari pilih langsir. Woi gemuk pakai baju sekolah menengah. Kalau beli aku dapat cawan Colgate. Yang anjing yang ni muka dia jintan. Jinak lah. Jinak. Weh anjing. Macam mana boleh kena tangkap? Cerita sikit. Pada suatu hari aku bekerja sebagai seorang pemandu. Lepas tu bos aku tak bagi gaji. Aku tuntut gaji aku. Lepas tu dia saman aku. Lepas tu aku kena tangkap sekian. So kau nak beli aku ke tak dapat cawan Colgate tau. Mestilah itu yang kita mahu. Nanti dulu, siapa nama kau? Umur kau berapa? Nama aku Combi tengah tunggu result SPM. Muda lagi, wah. Ni rumah kita. Wah, luar nampak macam Stinggan tapi dalam macam banglo. Rumah ni ada istro tak? Nak tengok tazkirah malam Jumaat. Combi kalau berak pakai pasir yang biasa ke pasir yang wangi tu? Kalau pasir gudang ada tak? Daripada kau minta pasir gudang baik kau minta peledo, bodoh. Menyampah betul tengok muka kau ni, anjing kacuk jerung ke? Aduh. Sudahlah diri tu sikit. Kau tu bayi, aku dah nak mohon UPU. Kau tunggu Ricky balik, aku akan halau kau. Terima kenyataan yang anjing kau tu dah mampus. Kau tipu, Ricky tak mati lagi, dia pergi kerja petik buah dekat Australia. Seorang pemuda nekat tidak memakai minyak rambut kerana harga minyak naik. Weh budak, kenapa kau menangis? Mana ada. Mata aku tengah kencing dah, biadablah kau ni ngendap mata aku kencing. Aku tahu kau tak suka aku akan pergi dan aku doakan semoga rambut kau lebat. Awak datang nak interview jadi kerani kulup je? Betul, Encik. Malangnya jawatan tu dah penuh. Tapi hati saya masih kosong kalau awak nak tahu. Baiklah murid semua, hari ni kita ada lawatan sambil belajar ke kilang Gardenia. Masa naik bas nanti tak nak tolak-tolak ya, nanti cedera paruh. Tunggu kejap. Guru besar, kenapa kita tak terbang aja? Kita kan ada sayap. Kita semua ni bukannya burung Hazami. Malulah saya merpati duk perhati saya naik bas. Cikgu Sulaiman, jumpa kat bilik guru. Tapak Sulaiman? Bukan. Cikgu Sulaiman? Ya. Kenapa dengan awak ni? I don't know. Malu saya dengan murid-murid. Ya. Awak kena jaga tata suhaila awak sebagai seorang guru. Awak tahu. Ismail tak boleh terbang, Izani tak boleh terbang. Takkan saya nak sewa jet, roket. Mestilah kita kena naik bas. Habis tu saya tak dapat duduk sebelah tingkap. Sebab tu je. Bosan aku tiap-tiap malam bunyi cekerik. Sanggita, orang ini pun ringgit. Abang cakap Melayu orang tak ada faham. Sanggita, aku mau kau tahu yang aku cinta kau sangat. Saya pun. Jaga anak kita baik-baik dan jangan pernah lupa vaksin anak kita. Dan lagi satu. TY Sone. Cengkerik dah mati baru aman nak tengok cengkerik Rama. Perlahan lah sikit, laju-laju nak pergi mana? Aku ada anak bini kau tahu tak?